Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kadang-kadang, bukan mudah nak bangun dan terus berlari. Hari ini, jujurnya, saya malas. Semalam tak boleh tidur. Siangnya, saya bantai tidur sampai tak ingat dunia. Malam pula terkena kopi cap gantang. Memang badanlah tak cukup tidur. Tapi, race day dah dekat. Tinggal 12 hari je lagi untuk Kuala Kangsar Half Marathon. Dan target saya nak pecahkan personal best bawah 1 jam 50 minit. Kepala berat, rasa nak sambung tidur balik. Teringat pula, Nabi ajar tak baik tidur lepas subuh ni. Sambil duduk termenung, rasa bersalah pula kalau tak lari hari ini. Mileage macam tak cukup je. Ada kalanya kemenangan bukan di garisan penamat semata-mata. Tapi pada detik kita melawan rasa malas. Jam dah pukul 7.30 pagi, terlambat, tapi saya sarung juga kasut, stretching setakat cukup syarat dan terus keluar. Target saya, easy run 10 km. InsyaAllah. 2 kilometer pertama, saya ikut laluan kampung seperti semalam. Bila sampai di kawasan kubur, rutin biasa saya berhenti seketika, baca doa, kirimkan Al-Fatihah buat arwah mak saya. Di sinilah, lagi sekali, ingatan buat kita semua, garis penamat sebenar setiap insan. Bukan macam race event yang kita tahu waktu cut-off time-nya. Seandainya cut-off time semakin menghampiri, dan kita belum sampai ke finish line, kita akan segera mempercepatkan langkah supaya sampai sesegera yang boleh. Semata-mata untuk seketul medal yang kalau jual pun tak berapa laku. Dan satu helai finisher t-shirt. Finish line yang sebelah masjid ini, tak ada siapa pun tahu bila cut-off time-nya. Tapi setiap daripada kita menuju ke sana, tanpa ada pilihan sama ada kita sedar atau tidak. Sebab itulah, kita selalu alpa. Tahu-tahu dah sampai. Bila terdengar suara bertanya, "Man robuka?" Mulalah nak gelabah dan menyesal sebab tak training betul-betul sewaktu ada peluang. Saat ini, menangis dan merayu macam mana sekalipun. Dah tak boleh dah nak atur jadual latihan untuk memperbaiki apa yang kurang sebelum ini. Oleh itu, bertindaklah sebelum terlambat. Moga kita tak termasuk dalam golongan yang menyesal di garisan penamat kerana tak train secukupnya. Larian masih di fasa permulaan, berlari untuk panaskan enjin yang masih lagi mengantuk. Hari ini saya belok kiri, bukan kanan macam semalam, naik bukit sekejap, selebihnya jalan adalah rata. Seperti yang anda lihat, di kiri saya ada sawah padi, sebelah kanan pula highway utara selatan. Sememangnya laluan larian saya akan ada sawah padi, maklumlah Kedah kan negeri jelapang padi. Ya, jelapang padi. Budak-budak sekarang mungkin tak kenal. Jelapang padi sangat signifikan dalam konteks sejarah dan budaya Malaysia, bukan hanya sebagai tempat simpanan makanan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan ekonomi, identiti masyarakat dan warisan pertanian yang membentuk gaya hidup orang Melayu sejak dahulu kala. Banyak yang boleh diceritakan tentang jelapang padi ini dari konteks sejarah dan budaya. Tapi lain kalilah, kita lari dulu. Dari mana-mana pusing pun Gunung Jerai tetap nampak dari kejauhan. Kalau datang Kedah, jangan lupa naik Gunung Jerai. Pemandangan dari atas sangat cantik dan macam-macam aktiviti boleh buat kat atas sana. Naik guna kenderaan sendiri boleh, guna perkhidmatan van yang disediakan di kaki gunung pun boleh. Atau macam saya, jadikannya hill training untuk kekuatan otot-otot kaki dan mental dengan berlari atau berjalan sampai atas. Tak jauh pun dalam 12 km saja ikut jalan tak. Kalau nak lagi mencabar, boleh juga naik ikut tangga kenari. Ada dalam 1000 anak tangga je pun.
Alhamdulillah masih lagi rasa easy di kilometer ketiga ini. Meneruskan ke kilometer 4, 5 dan 6. Laluan yang lurus dan rata, saya manfaatkan untuk menyusun sistem badan. Mengajar cadence, stride, hayunan tangan dan pernafasan supaya berlari dalam keadaan yang konsisten, tenang dan selesa. Kepala rancak mengatur strategi agar seluruh anggota badan, saluran darah dan saraf dapat bekerja sama dengan sepenuhnya. Tak mungkin dapat personal best seandainya sistem badan tidak memahami antara satu sama lain dan tidak dapat bekerja dalam satu pasukan. Heart rate naik sedikit tapi masih di sekitar zon 3. Pace di bawah 6 minit. Ya, memang jauh dari race pace iaitu 5 minit 10 saat per kilometer. Hari ini, fokus utama bukanlah untuk mengejar race pace, tapi lebih kepada kontrol dan memperbaiki teknik larian. Dalam dunia larian, ini dipanggil running economy, iaitu kecekapan tubuh mengatur tenaga. Berdasarkan pengalaman saya yang tak seberapa ni, bila awal-awal dah laju sebab terlalu excited, adrenalin pula tinggi. Belum lagi sampai separuh, heart rate naik mencanak sampai tak mahu turun. Asid laktik terkumpul awal, boleh cramp otot jadinya. Paling menyayat hati, berlakunya hitting the wall, kehabisan tenaga, lalu hilang motivasi untuk terus berlari. Kalau terlalu perlahan pula, enjin lambat panas, buang banyak masa. Time nak kejar semula masa di tengah atau akhir perlumbaan, terpaksalah menaikkan pace secara mendadak yang sangat memakan tenaga. Kesudahnya, pancit juga. Gagal kawal pace di permulaan, umpama membakar semua kayu api dengan terlalu awal. Panas memang, panas, tapi tidak bertahan lama. Peringatan buat anda semua dan saya, belajarlah membaca tubuh sendiri, latih pada pace sebenar dan rancang strategi dengan disiplin. Race day bukan masa untuk berjudi, tapi masa untuk menuai hasil latihan dengan strategi yang tersusun rapi. Selalu sangat berlari atas jalan tar yang keras. Ada waktunya, perlu juga berlari di atas permukaan tanah yang kurang memberi tekanan kepada sendi lutut. Untuk itu, kilometer 7 hingga 9, saya ambil keputusan untuk berlari di celah-celah sawah padi pula. Momentum larian kerap kali terganggu disebabkan terpaksa banyak mengelak permukaan yang tidak rata, lopak-lopak air, tahi lembu dan selut-selut yang ditinggalkan oleh jentera-jentera berat yang melalui jalan ini. Oleh itu, heart rate pun mula meningkat ke zon 4. Ada kalanya singgah sekejap di zon 5. Cuaca pula semakin panas, lari di tempat terbuka, direct sunlight. Pelusakan orang Kedah kata. Tak hairanlah dah mula rasa macam letih sikit dan jantung semakin laju. Walaupun begitu, perjuangan masih belum selesai. Saya keluar dari jalan sawah, masuk kampung. Jalan tar, redup sikit, lega sikit. Bila cukup 10 km, rasa macam boleh lagi ni. Saya tambah lagi 1 km sebab saya percaya tiada larian yang sia-sia walaupun dalam keadaan penat. Apapun jaraknya, tiada usaha yang hilang begitu sahaja. Kalau hari ini sulit, mungkin esok akan terasa mudah. Kilometer terakhir saya habiskan pusing-pusing di kawasan perumahan. Lepas tu singgah beli air dan sarapan. Kemudian sambung jalan kaki balik rumah. Di sepanjang perjalanan pulang, saya teringat kembali. Catatan terbaik saya setakat ni 1 jam 51 minit di Pantai Remis Half Marathon baru-baru ni. Masa tu saya target bawah 1 jam 55 minit saja.
Tapi mungkin sebab carbo loading, suasana dan semangat race, saya dapat lebih baik dari yang saya jangka. Tapi sekarang, saya mahu cuba cabaran yang baru, sub 1 jam 50 minit. Boleh ke? Dah tua-tua ni lari dengan pace 5 minit 10 saat per kilometer sejauh 21 kilometer. Latihan pun seksa nak sampai pace tu. Tapi saya tahu, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Sampai di rumah, cooling down sikit. Lepas tu, mandi. Masa untuk sarapan dan berehat. Larian ini bukan hanya tentang fizikal, ia tentang menang terhadap keraguan diri sendiri. Ia tentang membina disiplin walau tiada siapa tengok. Ia tentang menjadi lebih baik daripada semalam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Runner Tour signing off.